Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Bantuan MY. Hari ini kita nak bincangkan isu yang sedang hangat berkaitan bayaran STR 2025 untuk fasa ketiga dan keempat. Memang betul, ada penerima yang sudah pun terima bayaran untuk dua fasa ini. Tapi sebelum anda buat andaian sendiri, elok dengar penerangan penuh supaya tak timbul kekeliruan. Semalam ramai yang kecoh di ruangan komen. Ada yang kata dah terima bayaran, ada yang tanya kenapa dia belum dapat. Jadi, biar kami jelaskan dengan jelas dan tepat. Sebenarnya, bayaran yang sudah dibuat itu adalah khas untuk penerima STR yang tinggal di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Mereka ini menerima bayaran secara tunai dan dibayar terus untuk fasa ketiga dan keempat sekaligus. Kenapa? Sebab lokasi mereka jauh dari akses bank dan mesin ATM. Jadi, bayaran dibuat lebih awal bagi memudahkan urusan. Namun, ini bukanlah pembayaran rasmi untuk seluruh negara. Hanya yang dikategorikan sebagai tinggal di kawasan pedalaman dalam sistem semakan MySTR sahaja yang layak terima bayaran awal secara tunai ini. Untuk penerima lain di kawasan bandar dan luar bandar biasa, bayaran fasa ketiga hanya akan mula diagihkan sekitar bulan Ogos atau September, manakala bayaran fasa keempat dijangka sekitar November atau Disember 2025. Setakat ini, tiada bayaran akan dibuat pada bulan Jun atau Julai. Jadi, jangan pula pergi ke BSN dan minta tunai kalau anda bukan dari kawasan pedalaman. Memang takkan dapat. Untuk yang berada di kawasan pedalaman tapi terlepas sesi agihan tunai yang dijadualkan, anda masih boleh ke cawangan BSN bermula 3 Ogos nanti untuk menuntut bayaran tersebut. Sekali lagi diingatkan, bayaran tunai ini hanya untuk penerima STR di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak sahaja. Selain daripada itu, anda perlu tunggu pengumuman rasmi daripada Kementerian Kewangan. Bagi anda yang ada perubahan status, contohnya sudah berkahwin, ada anak atau pendapatan menurun, anda masih sempat untuk buat kemaskini. Tarikh tutup adalah 30 Jun 2025. Kemaskini boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal bantuan.hasil.gov.my atau pergi terus ke mana-mana cawangan LHDN. Kemaskini penting sebab ia boleh ubah status kelayakan anda dan mungkin melayakkan anda menerima bayaran lebih tinggi untuk fasa akan datang. Untuk semakan kelulusan, status bayaran dan maklumat lanjut, log masuk ke akaun MySTR di laman rasmi tersebut. Semua info ada di situ. Itu saja perkongsian hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk info terkini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.